Aku baru dapat berita ni gang. Guru besar Sekolah Kebangsaan Sultan Muzaffar Shah yang menjemput Seketul Faiz Sol tu untuk merasmikan Hari Anugerah Akademik Anugerah Cemerlang sekolah tu ditukarkan serta-merta ke Serdang daripada Merebuk yang sekarang ni. Panggil Faiz saja tukar terus serta-merta geng. Tapi kalau buat masuk arak dalam kawasan sekolah, tak ada tindakan langsung. Judi pun boleh masuk sekolah sekarang ni. Tak ada tindakan dikenakan kepada pengetua atau guru besar dia. Derma dari syarikat arak, jangan haraplah nak kena tindakan. Ini derma. Lepas ni derma daripada syarikat judi, syarikat pelacuran, syarikat-syarikat yang tiada nilai moral pun boleh diterima lah di bawah kerajaan Madani Madafaka. Ni pengetua sekolah arwah adik Zara sampailah ni tak payah tukar pun, siap dapat backup dari menteri lagi kan. Ni gambar Wan Mak Hussein Lempoyang ni duk mai bagi ceramah, duk mai bagi motivasi pula dekat pelajar-pelajar dalam kawasan sekolah. Tak apa pula pengetua ke guru besar dia tak dikenakan tindakan pun, tak dikenakan tindakan serta-merta. Ni yang di Kedah ni kami duk tengok pemimpin-pemimpin UMNO siap masuk sekolah, siap masuk IKBN bagi ceramah lagi. Ada tak pengetua atau guru besar dia kena tukar kan? Serta-merta. Lebih tragis gang, ni puak-puak Dapsi, pemuda DAP ni gang, masuk siap bagi sumbangan dalam sekolah, bagi pula kata-kata motivasi dekat pelajar-pelajar dia. Yang ni tak dikenakan tindakan serta-merta ke? Macam ni ke cara Madani bekerja zaman law ni? Bila kena dekat kami, hampa tukar serta-merta. Tapi bila kena kat hampa, judi, arak, buli sampai mati, yang terang-terang cyber trooper puak-puak hampa amdak mantap, yang terang-terang puak-puak DAP roket tu, haram tak kena apa-apa tindakan. Mana menteri? Oh, satgi menteri kata jangan ganggu murid-murid kami, sekolah kami, guru-guru kami. Biarlah hampa ni nak buat sesuka hati, nak tukar siapa-siapa pun serta-merta. Jadi kan, rakyat Malaysia yang aku hormati dan sayangi sekalian, selepas ni jangan naikkan lagi dah, jangan undi, jangan pilih lagi dah pemimpin-pemimpin yang tak reti buat kerja, yang bodoh macam ni. Gang, aku rasa jumpa guru besar Sekolah Kebangsaan Sultan Muzaffar Shah ni, seorang yang sangat dedikasi dan sangat supportif kepada anak-anak murid dia. Apa yang aku dengar daripada anak-anak murid dia, dia sanggup keluarkan duit dia sendiri untuk bagi reward kepada pelajar-pelajar dia untuk mengeluarkan bakat, mencungkil bakat dalam sekolah. Dan pelajar-pelajar yang dapat apa-apa pengiktirafan, hadiah dan kemenangan akan dia reward pakai duit dia sendiri pun. Bukan sikit, nampak tahu dah. Kita tunggu daripada tersembang, tersumpah satu hari nanti cikgu, kita akan kembalikan keadilan buat cikgu. Jadi rakyat Malaysia, ingat tu, pilih pemimpin yang betul selepas ni. Jangan lagi pilih puak-puak motherfucker yang bekerja. Okey gang.